Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada doktor, apakah hukum jika seseorang peniaga yang menjual barangan dan mengadakan cabutan bertuah hasil dari keuntungan jualan sebelum ini dan semasa? Cabutan bertuah diadakan setiap 2 minggu dan peniaga kebiasaannya hanya mempromosikan hadiah cabutan bertuah dari produk jualan. Contohnya, peniaga menjual pek kopi dan pembeli harus membeli 100 ke atas untuk layak menyertai cabutan bertuah sebuah kereta. Tuan-tuan pernah dapat cabutan bertuah? Saya seumur hidup cabutan bertuah ni sekali je dapat. Umur saya masa tu 17 tahun. Itulah sekali dapat cabutan bertuah. Lepas tu nampaknya tak apa nak bertuah dah. Bertuah yang lain lah, Tuhan bagi yang lain lah kan. Okey. Macam mana saya nak jawab Macam ni. Ada beberapa kategori. Kategori yang pertama, saya nak jawab tak boleh jawab umum boleh tak boleh sebab dia ada beberapa kategori yang saya duk nampak dalam pasaran. Yang pertama, sekejap saya nak define dulu cabutan bertuah. Cabutan bertuah ni apa dia? Dia punya isu adalah kita beli barang. Bila kita beli barang dengan harga dia dan kita bayar, kan? Lepas tu syarikat bagi kita nombor kan? Nombor tu kita letak dalam nama kita. Lepas tu kita letak dalam bakul besar tu. Nanti bila sampai masa siapa-siapa akan cabut, kalau nama kita naik, jadi kita ada orang kata dapatlah habuan tertentu yang syarikat tu sediakan. Betul lah itu cabutan bertuah Betul yang saya faham je tu Okey. Cabutan bertuah ni ada beberapa kategori. Kategori yang pertama, yang dia bukan hanya bayar produk, dia kena bayar untuk masuk cabutan bertuah. Dia kata, tuan, harga ni RM1. Tapi kalau tuan nak peluang cabutan bertuah, tuan bayar RM1 ni, tambah 5 kupang lagi untuk dapatkan cabutan bertuah tu. Yang tu tak boleh. Yang tu judi. Sebab kita beli RM1, memang harga dia RM1. Lepas tu kita bayar lagi untuk dapatkan hak cabutan bertuah tu. Yang mana yang tu boleh dapat, boleh tak dapat. Yang tu dianggap sebagai judi. Okey. Yang kedua, dia macam cabutan bertuah, tapi dia bukan cabutan bertuah, tapi dia kupon. Kita pergi minum kopi umpamanya. Satu-satu ketika kita minum kopi, bila kita beli je kopi kat dia, kan? Dia bagi kita point. Beli sekali dapat point. Beli 2 kali dapat point. Beli ketiga dapat point. Kumpul-kumpul point, dapat satu hadiah. Boleh tak? Yang tu? Yang tu boleh lah. Sebab kita memang beli, lepas tu kita kumpul point. Di royalty point dia panggil. Loyalty point. Markah kesetiaan. Sebab kita selalu jadi pelanggan dia. Kan? Loyalty point. Loyalty point ni boleh jadi produk dia sendiri. Macam kita minum kopi, cukup 10 gelas, kita dapat free 1 gelas. Yang tu okey. Harga kopi pun sama. Maksudnya dia tak naikkan harga kopi tu. Sama je. Kan? Itu dipanggil loyalty point. Yang tu boleh. Ataupun 10 kali beli kopi, dia bagi kita basuh kereta sekali. Itu pun okey. Yang tu okey. Yang biasa orang buat, beli produk, beli, kan? Dapat nombor, kan? Dapat nombor, kita tak bayar apa-apa pun nombor tu. Cuma kita letak aje nama kita dalam box tu, kita ada peluang. Cuma kadang-kadang dia letak had, nak dapat peluang untuk cabutan bertuah, you kena beli RM100. Bawah RM100 tak dapat lah. Lebih RM100 dan ke atas baru dapat. Ada kadang-kadang dia open je, siapa beli kat saya, kali ni ada peluang untuk dapat cabutan bertuah. Yang ni ada khilaf sikit di kalangan para ulama.
Para ulama semasa lah hari ni, ada yang kata tak boleh sebab dia nampak macam judi. Sebab ada orang beli kadang-kadang bukan untuk barang pun, nak dapat cabutan bertuah je. Ada yang kata boleh. Kerana apa? Kerana dia jual beli kan. Cabutan bertuah tu tak dapat pun tak apa, barang dah beli. Wallahu a'lam, saya cenderung pada pendapat yang kata boleh. Inilah pendapat yang dipegang oleh ramailah di kalangan ulama-ulama semasa hari ni, antaranya Syekh Wahbah Zuhaili, kalau tak silap, dia antara yang kata boleh lah, tanpa bayaran tambahan.